alaihi wasallam. Masya-Allah. 2026 saya menjangkakan, patut menjangkakan tiada lagi orang yang ingat pada Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. Apa tahu kata pasal kutuk AI? Orang daripada tadi pergi spam. Saya macam ni je. Saya simple je ayat saya. Contoh kalau ada seorang influencer ke content creator ke, dia bercakap pasal AI team ni. Kan? Yang awak sebut mention tadi. Kenapa nak kena mention? Gitu. Kenapa nak kena mention? Sebab apa? Sebab nakkan crowd ke apa? Nak bagi attention seekers. Kalau rasa lebih power, kenapa perlu sebut nama orang lain? Gitu. Itu maksudnya. Sebab kita ni, saya ni, kalau AI ni, susah AI team nak collab dengan mana-mana. Saya lah, especially saya lah. Saya susah gila nak collab dengan mana-mana sekarang ni. Maksudnya kalau awak tengok 2-3 tahun kebelakangan ni, 2-4 tahun kebelakangan ni. Sebab saya tak nak orang tu boleh cakap saya naik sebab dia ke, tumpang populariti ke apa semua kan. Sebab orang akan cakap-cakap mungkin orang tu ke apa semua, nak mention orang lain ke. Paling-paling tidak kita berkawan ramai dengan influencer ke, selebriti ke. Tapi kita tidaklah kata nak gunakan. Cerita baru ni Tarung pun kita buat untuk Tarung kan, Eddie Ashraf. Itu pun nak tolong. Dia molek, dia kata dia ada filem baru nak keluar. Okay, tak apa, aku jom, aku support kau sekali. Kita buat mini meet and greet gitu. Macam gitu. Tak ada lah kata nak beria, nak kena sebut saya bersama dia ni nak guna saya ke apa semua, tak ada. Gitu lah. Kalau rasa hebat, berdiri atas kaki sendiri, bukan dengan nak sebut-sebut orang lain. Dia macam gampang gitu. Itulah. Berapa pandangan brosis sekarang ni? Saya tak tahu, tak ada pandangan saya. Bagi saya lebih prefer untuk partner. Saya lebih prefer partner sebenarnya. Sebab saya ni seorang yang berbunga-bunga kan. Saya memang prefer partner sebenarnya berbanding brosis lah. Pak dulu pun cerita, saya buat banyak cerita-cerita romantik. Saya kalau buat filem pun, saya cakap kat korang, kenapa macam Red Lane ni boleh habis kan? Kalau kau perasan lah, cerita Red Lane ni yang terbaru, yang short film saya buat ni, Red Lane ni boleh habis. Action dia sikit je. Tak, action ni mula-mula tu lah action dia. Kalau kau perasan masa fight antara Riff dengan Capik tu, lepas tu semua cerita. Itu kepakaran saya as a director lah. Pada director ni ada director action. Ibarat dia kalau cerita, kalau filem kan, dia ada director action, director horror, komedi, romantik gitu. Tadi ada nampak mic terkeluar. Mic apa? Bagi masa brosis ni, dia baru nampak chemistry tu. Okay. Habis kata ada kontes, patutnya ada. Sebenarnya bagi saya, masa kita dengar ayat tu at first place, dia bukan gurauan tau. Dia macam sindiran je actually. Kan dia orang kan daripada zaman dulu, saya kan zaman 2026, dia orang zaman 19 lebih kan, zaman hantuah kita acah-acah. So dia sindir kan, dia sindir yang saya menjangkakan 2026 dah tak ada orang ingat. Cuma orang faham lah. Cuma kalau jenis sebab sekarang ni AI team, apa-apa konten pun akan ada haters tau. Dia memang satu tim yang akan menjatuhkan, akan cari mana kesalahan. Segitu. Itu apa yang saya nampak lah.
sindir konon. Ikut awak. Kalau awak rasa awak Islam, sindir lah. Kalau awak tak rasa Islam, tak lah. Tapi mungkin benda tu menjadikan satu salah faham. Jadi ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. So salah faham. Jadi apa-apa pun, bila salah faham tu, dia akan timbul fitnah. Bila timbul fitnah, jadi bagi kita salah juga. Kita letak je lah kesalahan kita. Kita tak ada lah kata bukanlah 100% kita betul, tak ada. Tapi mungkin kita salah sebab mengeluarkan kata-kata gitu. Tapi jujur tak ada niat pun untuk Syed Syamil lah bagi saya, untuk bagi tahu perkara macam tu. Ibarat dia macam tu lah. Tapi apa pun, salah kalau itu adalah kesalahan bagi saya, sebab akan menimbulkan fitnah dan juga sindiran. So minta maaf dari Syed Syamil juga. Tapi bagi saya, pasal benda ni atas dia punya hanya Allah yang tahu apa yang dia masukkan. Dia bukan masukkan macam tu, masukkan yang tak perlu ingat ke apa semua. Jadi kalau orang tak tengok, orang akan cakap macam tu lah. So tapi tak apalah, benda tu menimbulkan fitnah. Benda tu mendatangkan kesalahfahaman dan juga menimbulkan banyak-banyak fitnah lah maksudnya. Bukan fitnah lah, maksud saya menimbulkan kesalahfahaman dan berlakulah fitnah. Maksudnya Syamil ni macam ni ke, AIT ni macam ni ke, apa pun kita minta maaf. Tapi jujur, it's not what you think lah gitu. Sebab tu bagi saya tetaplah minta maaf je lah. Tapi apa pun, gitu lah. Memang akan cari kesalahan. Baru first content tu, lama tak post tu,